Setiap objek yang bergerak mempunyai momentum. Momentum boleh dianggap sebagai kecenderungan sesuatu objek untuk terus bergerak dengan laju mala dalam arah yang sama. Momentum dan inersia saling berkait. Momentum selalu menunjukkan kesukaran untuk sesuatu objek yang bergerak untuk berhenti. Prinsip keabadian momentum mengatakan bahawa jumlah momentum sebelum pelanggaran adalah sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran. Sebelum letupan, objek berada dalam keadaan pegun dan melekat bersama-sama. Selepas pelanggaran, kedua-dua objek bergerak dalam arah yang bertentangan.